Geng, jujur nak tanya. Sebab beli motor ni sebab minat ke ataupun sebab ramai orang yang pakai model ni? Minta komen. Selamat datang ke channel TM Motor Kapal HQ. Saya Azrul daripada TM Motor World. Hari ni kita ada 5 biji skuter 250. Jadi saya akan review Avita Nova 250 dengan harga jualan 13,300. Motor ni motor test drive untuk model Avita Nova 250. Jadi kita nak jual murah-murah je untuk motor ni. Sebelah dia Vanguard 250 juga tahun 2025 dengan harga jualan 14,800. Boleh masuk loan kredit, minimum depo 1,700, bulanan 284 selama 84 bulan. Boleh guna EPP juga, Maybank CMB, Hong Bank, SSBC. Kalau mana ada kad kredit nak guna pun boleh dojo saya. Sebelah ada S-Max tahun 2023 dengan harga jualan 19,880. Boleh masuk loan kredit, minimum depo 5,300, bulanan 312 selama 84 bulan. Okey, sebelah ada juga ada S-Max warna merah tahun 2019 dengan harga jualan 17,800. Yang ni banyak dia punya aksesori dia daripada warna lama. Salah satu dia CNC sport rim. Lepas tu ada aftermarket punya disc, original Brembo FNR caliper, steel braided mooring hose, top box, dashcam 80%, tayar depan dan belakang. Loan kredit boleh masuk 8,300, minimum depo, bulanan sebanyak RM246 selama 72 bulan. Sebelah dia pun ada S-Max juga warna putih tahun 2022. Boleh masuk depo, loan kredit RM4,600, RM289 selama 84 bulan. Harga jualan 17,800. Okey geng, sekali lagi saya nak tanya, motor ni anda beli sebab pakai untuk pakai sendiri ke ataupun sebab terikut dengan trend yang ada sekarang? Okay geng, last jangan lupa cari motor, jual motor, beli motor di TM Motor World Kapal HQ. Saya Azrul. Apa-apa boleh kontak dengan sistem yang lain. Apa-apa, Roger. Bye-bye.